Selamat datang ke penerangan ringkas kita hari ini. Bayangkan satu senario, sebuah kenyataan yang nampak sangat ringkas tapi sebenarnya membawa implikasi logistik dan biologi yang, jujur cakap, betul-betul luar biasa. Pernah tak anda terfikir, kat mana agaknya sempadan antara keupayaan haiwan dengan infrastruktur pengangkutan awam kita? Hari ini kita nak rungkai satu peristiwa yang sangat spesifik, sangat mendalam dan sejujurnya agak membingungkan. Kita akan bedah teks ini betul-betul dengan teliti sebab kita tak nak terlepas walau satu butiran penting pun. Okey, mari kita selami perkara ini. Teks sumber kita untuk hari ini berbunyi begini. Itik jadi pemandu bas, bawa penumpang ke Tasik. Saya nak anda ambil masa sekejap. Cuba proses betul-betul kenyataan di hadapan anda ini. Ini bukan kiasan sastra, ya. Teks ini menyatakan satu fakta logistik yang sangat-sangat berat tanpa sebarang keraguan. Ia merakamkan satu detik yang epik di mana seekor unggas secara aktif mengambil alih tugas yang sepatutnya dikawal selia dengan sangat ketat oleh manusia, tugas yang perlukan lesen memandu komersial kelas berat. Jadi ini membawa kita ke bahagian pertama, pemandu luar biasa. Mari kita teliti watak utama kita, Sang Itik. Untuk faham situasi ini sepenuhnya, kita kena lupakan sekejap gambaran biasa tentang burung air comel yang kita selalu nampak kat taman tu. Berdasarkan sumber yang kita tengah kaji ini, itik kat sini bukan calang-calang haiwan. Ia merujuk kepada satu entiti unggas yang tiba-tiba saja melangkah masuk ke dalam peranan yang memikul tanggungjawab yang sangat tinggi, iaitu sebagai seorang pemandu komersial. Teks asal tak sebut pun tentang saiz anatominya, baka jenis apa, atau macam mana secara fizikalnya dia boleh tekan pedal minyak dan brek serentak. Teks tu tolak tepi semua persoalan teknikal tu. Ia cuma sahkan satu status hierarki yang mutlak. Haiwan ini adalah pemandu kenderaan tersebut yang sah secara fakta teks. Titik. Sekarang, apa yang sangat menarik tentang slide ini ialah angka 1 ini. Kenapa nombor 1? Sebab teks asal tu sebut itik, kata nama tunggal dalam konteks perbuatan memandu ni. Bukannya satu sindiket atau sekumpulan itik yang bekerjasama beramai-ramai dalam kabin tu semata-mata nak pusingkan steering hidrolik yang berat tu. Tak, hanya satu. Satu-satunya entiti tunggal yang secara bersendirian berjaya mengemudi jentera transit awam ni. Tahap kecekapan macam ni, wow, itu sesuatu yang kita wajib akui dan hargai berdasarkan fakta yang dibentangkan. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian kedua, penumpang tak disangka. Dekat sini, fokus kita beralih kepada beban tanggungjawab. Bayangkan ya, nak memanipulasi kenderaan seberat beberapa tan pun dah satu pencapaian yang gila, tapi bila bawa nyawa kat dalam tu, itu satu hal yang jauh lebih kritikal. Ia terus mengubah keseluruhan skala keseriusan peristiwa ni. Cuba tengok frasa pemandu bas. Perkataan bas tu sendiri secara intrinsik bawa maksud sebuah kenderaan bermotor bersaiz gergasi yang direka khas untuk bawa ramai orang. Maksudnya, itik ni bukan sekadar bawa lari kenderaan curi untuk bersiar-siar secara suka-suka. Tak, dia memikul tanggungjawab menguruskan nyawa penumpang. Macam mana pula dengan pertukaran tiket atau bayaran tambang? Bolehkah dia pastikan keselamatan penumpang masa ambil selekoh tajam? Walaupun teks tu tak dedahkan mekanismanya macam mana, ia secara mutlak mengesahkan yang peranan sebagai penjaga keselamatan awam ini sedang digalas dengan berani oleh seekor burung. Dan ini menggambarkan dengan sangat cemerlang struktur hubungan dan dinamik kuasa dalam peristiwa ni. Boleh nampak kan? Itik ni secara aktif memegang status pemandu bas, manakala penumpang diletakkan dalam posisi pasif hanya menerima tindakan dibawa ke Tasik. Ada satu unsur penyerahan hak yang sangat jelas kat sini. Penumpang-penumpang tersebut, atas sebab yang kita pun tak tahu, dah menyerahkan nasib dan takdir perjalanan dorang 100% kepada kepakaran navigasi seekor unggas. Dengan pemahaman tentang dinamik ni, kita sekarang masuk ke bahagian ketiga, destinasi ke Tasik. Ini adalah fasa perjalanan terakhir. Mari kita teruskan dan lihat bagaimana ia berkembang. Teks kita ni, walaupun cuma satu ayat ringkas je, sebenarnya padat dengan urutan kronologi logik. Langkah pertama, pemasangan status penguasaan. Itik tu ambil alih posisi sebagai pemandu. Langkah kedua, tindakan operasi dan mobilisasi. Dia gerakkan kenderaan dan bawa penumpang tu bersama-sama dengan dia. Dan langkah ketiga, penyelesaian trajektori. Kenderaan komersial tu dihalakan terus ke arah sebuah tasik. Nampak tak? Rangka kerja operasi ni sangat bersasar, sangat sistematik. Ada sesuatu yang sangat mendalam tau tentang motif geografi insiden ni. Cuba fikir. Di satu sisi, kita ada tindakan memadu bas. Satu perbuatan yang sangat teknikal, penuh dengan elemen kejuruteraan manusia, jalan raya berturap, enjin pembakaran dalaman, semua itulah. Tapi di sisi lain, cuba tengok lokasinya. Ke Tasik. Sebuah destinasi alam semula jadi, penuh dengan elemen ekologi air.
Dan ironinya, ia adalah habitat semula jadi yang paling sempurna untuk seekor itik. Percanggahan ekstrim antara teknologi pengangkutan manusia dengan destinasi alam unggas ni memang membangkitkan satu rasa janggal yang sangat luar biasa. Menjelang akhir penerangan kita tiba di bahagian keempat. Misteri belum terjawab. Apakah persoalan utamanya? Jadi poin pentingnya di sini adalah walaupun kita dah bedah sumber ni habis-habisan, kita kena akui ada kelumpungan data yang memang sengaja ditinggalkan dalam teks asal ni. Fakta-fakta keras yang tak boleh kita sangkal adalah ini. Pemandunya tanpa sebarang keraguan adalah seekor itik, kenderaannya sah diklasifikasikan sebagai sebuah bas, memang ada nyawa atau entiti lain yang wujud dalam kabin tu sebagai penumpang, dan titik koordinat terakhir perjalanan tu adalah di sebuah tasik. Kita tak reka cerita ya, kita juga tak tambah spekulasi liar. Ini semua adalah data mentah yang diekstrak 100% daripada sumber kita yang mengesahkan secara rasmi satu peristiwa transit yang paling pelik dalam sejarah teks tersebut. Yang mana akhirnya membawa kita kepada satu persoalan yang maha penting. Apa sebenarnya motivasi yang mendorong itik ni untuk susah payah merampas sebuah bas semata-mata nak bawa penumpang pergi ke tasik? Adakah ini sekadar naluri migrasi purba yang menggunakan teknologi moden? Atau mungkinkah dia tengah buat rombongan nak tunjukkan habitat dia kepada sekumpulan pelancong manusia? Teks kita berhenti secara mengejut dan tak dedahkan langsung motif biologi ni. Ia tinggalkan kita terpaku memikirkan betapa hebatnya seekor haiwan yang berjaya memanipulasi jentera manusia demi mencapai matlamat peribadinya. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam penerangan ringkas hari ini. Saya harap lepas ni, setiap kali anda nampak bas atau pengangkutan awam, anda akan lihatnya dari satu sudut pandang yang sama sekali berbeza.